Untuk kali ni kita akan gunakan video prompt fashion beauty. So sekarang kita boleh pilih kita nak enable mode mannequin atau tak. So mode mannequin ni maksudnya kita nak macam ada uh, macam nampak ada baju kurung tu semua, macam ada model yang pakaikan baju kurung tu. So contoh kita nak enable mode mannequin ni, kita isilah uh, dia punya produk. So contoh kita buat produk ni, baju kurung moden, and then kita tambah warna-warna. Contoh kita nak buat warna pink. So kita macam letak dusty pink. And then in case kalau kita nak warna tambahan, kita boleh letak warna macam sage green, soft maroon, ikut keselesaan kita lah, kita nak warna yang macam mana. Harga kita boleh letak dalam RM130 contohnya lah. And then kita boleh tambah ayat atau nilai utama untuk produk atau baju. So kita letak elegan, selesa, tak panas, dan terus nampak mahal lah, macam exotic macam tu. And then kita boleh pilih duration. So kita letak 10 saat je, atau nak 15 pun boleh, tapi ikut keselesaan masing-masing. And then kita letak sertakan kemunculan talent. Kemunculan talent ni adalah kita nak guna siapa untuk jadikan talent kita untuk bercakap. So kita letak wanita Melayu awal 30-an. And then kita boleh tambah bunyi ambient. Letak bunyi ambient. Kita tambah framing supaya position dia tak terlalu dekat dengan kamera. And kita boleh tambah narasi voice over. Kita pilih bahasa Melayu. Janti ni kita boleh pilih perempuan. And then untuk voice over text, maybe kita boleh letaklah dialog kita nak gunakan apa. So kita gunakan dialog ni, tapi untuk kita masukkan ke dalam ni, kita tak boleh terus letak macam ni. Kita kena letak huraian adegan dahulu. Kita letak latar belakang dia, and then kita kena refer yang watak itu berkata sedemikian. So lepas letak perkataan watak itu berkata, baru kita letak keseluruhan dialog kita lah untuk adegan ni. And then kita check kalau semua kita dah isi, kita boleh jana prompt. Dan kita akan dapatkan this whole prompt untuk kita masuk dalam Sora. So next, kita just copy prompt ni and pergi dekat Sora, dan kita paste. And kita tunggu video yang kita akan dapat macam mana nanti. Baju kurung Aira direka untuk wanita moden. Ringan, selesa dan buat penampilan nampak lebih eksklusif.